Okey, kita tengok kepada tajuk pengamiran. Jadi pengamiran basic dia adalah kuasa tambah 1 bahagi kuasa yang baru, dan kalau untuk kamiran tak tentu akan ada tambah C. Contoh pertama. Jadi kuasa, okey, dia konsepnya adalah salin semula. Jadi kita salin semua soalan ni, 3x tambah 2x tambah 1. Kuasa jangan salin. Salin dia punya yang bawah saja. Jadi kuasa tambah 1, 2 jadi 3 bahagi kuasa yang baru. X kuasa 1 jadi 1 campur 1 2 bahagi kuasa baru 2. Kalau satu ataupun perkali, kalau satu ataupun pemalar, dia akan dapat X. Jadi 1x tulis X and then tambah C. Dan last sekali kena ringkaskan dia. 3 dengan 3 boleh potong, jadi X kuasa 3, 2 dengan 2 boleh potong, campur X kuasa 2, campur X campur C. Seterusnya, kadang-kadang kita tak boleh kami terus, kita kena ubah suai dia dengan naikkan dahulu ke atas. Contoh macam ni, saya tak boleh kamikan terus, jadi saya masih lagi tulis tanda kamiran tu, 1/3 X kuasa 4 kekal, tambah yang X kuasa 3 ni kena naikkan ke atas, 2X kuasa negatif 3, campur 1/2 dx. Jadi barulah kita kamikan dia. Salin semula, 1/3 X campur 2x campur 1/2. Itu salin semula. Kuasa tambah 1, 4 campur 1, 5. Bahagi dengan 5. Jadi bahagi 5. Kuasa negatif 3 tambah 1 jadi negatif 2. Bahagi negatif 2. 1/2 bila kita ambil jadi x dan tambah c. Jadi ambil kalkulator, tekan 1/3 bahagi 5. Kita akan dapat 1/15 x kuasa 5. Tambah dengan tolak akan jadi tolak. 2 dengan 2 akan hapus. Dan x kuasa negatif 2 akan turun ke bawah. Tinggal 1/x kuasa 2 positif. Tambah 1/2 x tambah c. Seterusnya, kalau kuasa 2, kita boleh kembangkan dia. Jadi, selagi kita tak kami, kita kena buat tanda kamiran tu. 2 kuasa 2, 4. T kuasa 2, T kuasa 2. Campur, tengah-tengah darab. 2 darab 5, 10. 10 darab 2, 20 T. Ujung kuasakan 5 kuasa 2, 25 dt. Okey, jadi kat sini, kita kamir terhadap T. Salin semula. 4 T campur 20. T campur 25. Campur C. Yang boleh letak siap-siap C. Kuasa tambah 1, 3 bahagi 3. Kuasa tambah 1 jadi 2/2. 25 akan dapat T. Jadi, ringkaskan 4 T kuasa 3/3. Tambah 10 T kuasa 2 tambah 25 T tambah C. Settle. Seterusnya bentuk macam ini pun sama, kita tak boleh terus kami. Kita kena pecahkan. Jadi selagi tak kami, kena letak tanda toge tu. 3/2 3x kuasa 3/2x tambah 4x kuasa 2/2x dx. Kita pecahkan dia jadi kamiran 3/2 x kuasa 2, sebab bawah potong, atas potong 1 tinggal 2. Tambah 4 bagi 2 akan jadi 2, x akan tinggal 1 dx. Barulah boleh kami. Dia dah kami, tanda toge tu hilang, tinggallah salin semula. 3/2x campur 2x campur c. So kuasa tambah 1 jadi 3/3. Kuasa tambah 1 jadi 2/2. So kat sini ambil kalkulator, kita akan dapat 3/2 bahagi 3. Kita akan dapat 1/2 x kuasa 3 tambah x kuasa 2 tambah c. Okey, yang ini, kalau kita tak boleh kami, kita naikkan ke atas, kita akan dapat 3x kuasa negatif 1 dx. Yang ini kita tak selesaikan dia. Kenapa? Ini bukan dalam silibus SPM. Silibus SPM, kuasa tak boleh negatif 1. Jadi kita tak cover untuk yang ini. Ini dalam matrikulasi ataupun form 6. Bukan salah ya soalan ni, kita tak cover untuk silibus kita. Kalau kuasa negatif 1. Seterusnya, petua kuasa. Petua kuasa nombor 1 sama, tambah 1 kuasanya, bagi kuasa yang baru, and then tambahan adalah bahagi dengan nombor sebelah x dalam bracket. Yang ini pun akan ada benda yang tak boleh, kita akan tengok pada contoh. Contoh macam ni. Okey, yang pertama, boleh kita kamikan yang ada bracket, bukan kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4, kuasa negatif 3. Apa caranya? Salin semula. Kuasa tambah 1 jadi 6. Bahagi kuasa yang baru iaitu 6. Bahagi dengan nombor sebelah x, iaitu sebelah x adalah 3. Setelah 3 step tadi, tambah C, jangan lupa sebab ini kamiran tak tentu. Jadi, ringkaskan bracket 3x campur 2, kuasa 6/18 tambah C. Tak payah kembangkan. Untuk soalan yang ini, bila sebutan x dekat bawah kena naikkan. Jadi bila selagi tak kami, kena letak toge tu lagi. 2, 3x tambah 7, kuasa negatif 3 dx. Barulah kita kami salin semula. Jadi 2 salin semula, 3x campur 7 salin semula. Negatif 3 tambah 1, negatif 2. Bahagi kuasa yang baru, negatif 2. Bahagi dengan sebelah x iaitu 3. Tambah C. Dan dekat sini, kita kena buat apa? Tambah sini kekal kat situ. Jadi 2 dengan 2, potong. Jadi negatif ni kita letak sebaris dengan tanda bahagi. 3 dekat bawah kekal. Jadi bracket ni kuasanya negatif 2. Kita nak jadi kuasanya positif, kita turun ke bawah. 3x tambah 7 akan jadi kuasa 2. Maka dekat atas tak ada apa-apa, letaklah 1. Kalau tak letak 1 nanti jadi hantu, tak ada kepala. Okey, itulah jawapan dia. Okey, bahagi ni letak sebaris dengan tolak ni letak sebaris dengan tanda bahagi. Kita tulis fokus sikit macam ni. Bahagi. Macam tu. Seterusnya, macam ni. Adakah yang ini boleh kita kamikan? Jawapannya, kita tak cover soalan macam ni untuk SPM. Kenapa? Sebab kita hanya cover dalam bracket linear, ya, dalam bracket linear sahaja. Maksudnya x mesti kuasa 1. Kalau x kuasa 2, kita dah tak cover untuk peringkat SPM. Jadi jangan pergi kami soalan macam ni, ataupun soalan tu salah ke apa benda ke kan, ataupun jadi kamu. Jadi soalan ni kita tak cover. Okey, apa pula beza dengan kamiran tentu? Kamiran tentu ada had. Had tu maksudnya inilah, kita baca kamiran 4x tambah 3 terhadap x dari 1 ke 2. Kita baca had dari bawah ke atas. Jadi macam mana nak selesai soalan ni? Sebenarnya kami macam biasa sahaja. Salin semula. Kuasa tambah 1, dari sini kuasa 2/2, 3 akan dapat x. Cuma dia tak ada tambah c, tapi kita kena buat bracket petak. Isilah kat situ had 1, 2. Jadi nanti kita gantilah pada 2 bracket. Tengah-tengah operasi, tolak yang mana?
Bracket yang pertama kita ganti had yang atas, iaitu 4, 2 kuasa 2 per 2 tambah 3 darab 2. Bracket yang bawah adalah gantikan had yang bawah. Bracket yang bawah. Bracket yang kedua adalah ganti dengan had yang bawah, iaitu X ganti dengan 1. Jadi 4 darab 1 kuasa 2 per 2 campur 3 darab 1. Jadi jawapan kita boleh guna kalkulator untuk bantuan. Tak perlu kira kat sini pun tak apa. Jadi nanti kita akan dapat jawapannya 9. Dan nanti kalau dalam tajuk luas bawah graf, ini adalah juga kita mungkin akan kata dia sebagai luas pada beberapa keadaan. Sekian, itu saja basic.